um, dari kempen ini saya dah berjaya close sale beberapa sale untuk front end product. Good job Fazidah. Cuma masih kena fine tune email untuk buat close sale bagi back end product. Saya belum buat kempen kedua lagi. Okey, kalau saya faham betul-betul apa yang Fazidah cakap, Fazidah dah memang ada customer database. Jadi apa yang dia dah buat adalah untuk customer database ni, dia dah buat follow up email selama 100 hari. Ni adalah customer-customer yang dah lepas. Customer-customer ni pernah berurusan dengan Fazidah. Dia pernah beli produk Fazidah dan dia kenal Fazidah. So this is orang cakap low hanging fruit. Fazidah guna apa yang dia ada sekarang. Apa yang dia ada sekarang adalah database dia yang dia ada sekarang. Very smart strategi yang Fazidah buat. So bagus dan ada close sale. Untuk new subscriber saya sedang kumpulkan leads dari FB. Okey. Dah set 2 minggu. Dari kempen ini dah berjaya close sale beberapa sale untuk front end. Okey Fazidah, soalan saya, untuk yang customer lepas, ada tak cuba untuk close back end tu? Ataupun Fazidah cuma cuba close back end ni pada customer baru, prospek baru? Jawab dulu soalan tu, nanti saya akan bagi komen. Okay, so saya akan sentuh sikit macam Fazidah ni. Isu Fazidah adalah dia ada masalah, dia kena fine tune lagi. Dia dah buat sale, dah boleh closing, Alhamdulillah bagus. Cuma dia kata dia kena fine tune lagi untuk buat close sale bagi back end product. Okay, ni saya nak bagi tips macam mana nak convert prospek jadi customer. Maksudnya leads baru ni yang belum jadi customer kita, macam mana kita nak convertkan dia daripada prospek jadi customer. Ataupun macam mana kita nak convert orang yang dah beli front end product dan kita nak jadikan dia beli yang kita punya back end product. Bila kita ada email dan bila kita dah at least bina sedikit hubungan dengan email kita, kita ada advantage. Dan advantage kita adalah kita boleh tanya soalan. Jadi saya boleh hantar satu email, let's say saya Fazidah, dan let's say saya pernah jual saya punya produk back end, tapi tak ramai yang close. Katalah daripada 100 orang, let's say 10 orang je yang close. Jadi saya boleh hantar email pada yang tidak membeli ni. Dalam Shogun kita dah belajar kan cara nak asingkan pembeli, kita dah belajar segmentation kan. Jadi orang yang belum beli back end produk ni, yang belum beli, saya boleh hantar satu soalan yang mudah. Soalan dia adalah, minta maaf saya nak tanya, baru-baru ini saya ada offer tawaran produk back end. Saya just nak tanya, apakah yang menyebabkan anda tidak beli? Boleh tak bagi feedback pada saya? Terima kasih. Dan kalau nak lagi best, bagi insentif kalau dibagi feedback tersebut. Contohnya bagilah apa-apa benda free ataupun bagi apa-apa bonus. Kalau dia jawab, bagi insentif pada dia. So kita boleh tanya, apa yang menyebabkan dia tak beli? Itu soalan yang pertama yang saya akan tanya. Kedua, apakah yang boleh menyebabkan dia beli sekarang? Jadi apa yang saya boleh buat yang kalau saya buat benda tu, dia akan beli sekarang? So, kita boleh tanya dia soalan tu. Dua soalan ni je. Soalan pertama, kenapa dia tak beli masa kita offer kali pertama tu? Dan soalan kedua adalah, apakah yang boleh kita lakukan sekarang untuk supaya dia akan beli? Jadi bila kita dapat dua soalan ni, nanti kita boleh formulate, keluarkan satu formula offer kita untuk yang batch kedua yang lebih power daripada offer kita yang batch pertama yang tak berjalan tadi tu. Sebab kita dah tahu apa reason orang tak nak. Jadi bila kita dapat tahu apa reason orang tak nak, then kita boleh buat satu offer yang lain. Kadang-kadang offer ni totally berbeza.
Saya nak bagi satu contoh macam mana saya buat benda ni. Tumpang minum sekejap. Okay, sebelum ni saya ada program yang ajak orang macam mana nak buat marketing. Jadi saya punya offer waktu tu adalah supaya dia boleh meningkatkan jualan. Itu offer saya, tingkatkan jualan. Bila saya bagi offer macam tu, tak ramai orang yang beli. Saya pun heran, takkan tak ada orang yang nak tingkatkan jualan. Jadi bila saya fikir-fikir, saya tanya balik, saya survey balik saya punya list, saya punya database, dan tanya dia orang kenapa dia tak beli. Dan kebanyakan respon dia orang adalah dia orang sebenarnya dah takut. Dia orang takut nak take action sebab dia pernah take action dulu dan dia dapat result yang tak bagus. Dia kecewa, dia pernah kecewa. Jadi sekarang ni isu dia orang bukan nak tingkatkan jualan, tapi isu dia orang adalah untuk mendapatkan semangat balik setelah kecewa, macam mana nak melangkah seterusnya. Itu isu diorang. Jadi bila saya buat offer yang kedua, saya tak sentuh langsung pasal meningkatkan jualan. Tak. Saya sentuh pasal macam mana nak tangani kegagalan. Macam mana nak tangani kegagalan diorang yang lepas-lepas. Bila saya buat offer macam tu, sales saya naik. Conversion saya naik, sales saya naik, traffic saya semakin murah. Jadi apa saja yang bila kita bercakap menggunakan bahasa yang kena dengan yang ada dalam kepala dia, segala-galanya akan lebih mudah. Dan bila kita ada database list email, benda tu jadi senang. Apa yang kita cuma perlu buat adalah hantar satu email dan tanya soalan.